welcome back to channel Farah Taha. Mimi dah ready ke? Ready. Yeay. Hari ni kita nak bawa korang pergi sport day anak-anak kita. A bit surprise lah dengan Sukaneka tahun ni sebab macam last year email punya dia buat dekat stadium tau. Comel. Ara cepat. Ara cepat. Hai, Imei go. Imei go. Ara ngantuk. Tak tahu siapa yang bersukan. Anak ke bapa. Ara sport day ke hari ni? Dah ready belum? Ready. Dah? Imi dah ready ke? Ready. Yeay. Hari ni kita nak bawa korang pergi sport day anak-anak kita. Let's go! Dia buat dekat college punya hall. Untuk Imi dengan Inara dengan nenek. Abi, Tok pun ada. Atok. Okay, macam anak kita, Imi dengan Inara. Inara tahun ni dia 3 tahun. Imi dia 5 tahun. So, diorang dah boleh masuk satu sekolah yang sama. So, diorang smart reader kids. So, hari ni sport day untuk sekolah diorang. Jom. Macam tahun lepas, Imi seorang je ada sport day sebab Inara still baby lagi 2 tahun. So, ini first year kita combine diorang punya sport day. So, excited untuk dua-dua anak punya sport day. Jom. Okay, sport day dorang tahun ni dorang buat untuk 3 branch je, smart reader, 3 branch ni. Sebab ada parents yang bagi tahu tahun lepas dorang buat untuk keseluruhan JB punya branch sport day. Tapi ramai sangat, so terlalu crowded. So this year dorang eksperimen untuk buat separately by branch. So tak adalah terlalu pack and ambil masa yang lama. Okay, so let's go. Kita tengok how dorang excited untuk nak bersukaneka tahun ni. A bit surprise lah dengan Sukaneka tahun ni sebab macam last year email punya dia buat dekat stadium tau. Ramai student sebab dia combine semua branch. This year, first year kita orang join smart reader punya sekolah. And surprisingly tak ramai sebab dia buat a few branch. So kita orang macam tak meriah sangat sebab tak ramai, tapi a bit terkawal. So parents lebih senang nak dekat tengok bila kids buat sukan tu. Tak terlalu pack. So macam chill je, actually enjoy. Nice. Diorang tengah prepare untuk pembarisan. Ini branch diorang je lah. Satu branch. Inara! Ibu nampak Inara. Inara. Tu duduk depan. Wow. Mana email? Cari email. Mana email? Tu ibu nampak email. Dekat teacher Wahida tu. Dia belah sana. Email belah sana. Lausha. Ini teacher Mandarin dorang. Tu Inara. Email di belah sana. Email di bawah ibu. Email. Yeay. Kita sebagai parents yang semangat nak tengok anak bersukan. Yeay. Tak duduk, orang lain semua duduk. Kita berdiri. Excited pula. So kita nak paling depan. Mana email? Dia nampak tak ibu api dekat sini? Mana cepat cari dia. Tunggu dia. Dah ramai lah, tak nampak dah. Ramai. Diorang berkawan.
Comel. Wow. Press the backs of our hands together. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. We'll sneak onto the main floor. We're never coming down. Never coming down. No, we're never coming down. Never coming down. High on life, got a good buzz going. I've got no way of knowing what tomorrow's gonna bring me. Not gonna worry. Everything's gonna be alright. Just let go, enjoy the ride. To the top of the world tonight. We're never coming down. Never coming down. No, we're never coming down. Never coming Their performance, fitness, dance. Kita nak start game. Ara. Lari Ara. Lari laju-laju, okey? Ara kena lari laju-laju tau. Ara kena buat betul-betul, okey? Ara kena menang, okey? Inara akan start dulu kot. So kita tengok dia sukan apa, kita tengok dia boleh buat ke tidak. Inara go 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 go. Inara go. Go. Yeay. Go Inara. Yeay. Ara cepat. Ara cepat. Go 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 go. Eh. Pandai. Okay, what? Ara, okay, green, good. Nice, Ara, go. Yellow. Pandai. Blue, Ara, blue. Last, Ara, last. Red. Ara, go, red. Yay, go, Ara. Yay. Abinya tengok anak bagi semangat. Email pula. Email go. Go, Email. Tim Email menang. Good job. Ara ngantuk. Lumayan. Pula bangun awal tadi bercakap. Email menang. Email number one.
Imi lari laju, lepas tu Imi tolak ball kan. Hebat. Budak ni tadi bangun awal. Lepas tu dia mengantuk. Dah cakap dah jangan bangun awal. Dia bangun pukul 5.30 ya. Ara tadi Ibu nampak Ara lari laju kan? Ara apa tu? Ara dapat 2. Tapi Ara dapat kan? Ara tadi Ara ambil ball kan? Ara letak dekat tempat Ibu. Lepas tu Ibu nampak Ara jump macam rabbit je. Ara jump. Wah, teacher tengah distribute banana cake. Semua makan banana cake. Ara lapar ke? Ara suka. Tengok, ni 3 orang ni dia macam satu geng. Request all the parents to be either this side or this side. Go Inara, Inara go. Laju Inara. Inara go. Ara go. Ara go. Okey, letak. Inara go. Inara. Go. Ara laju cepat. Go. Imi second game. Imi Amsyah. Laju tau. Imi tegak. Go, Imi pas. Yeah. Go. Slowly. Tolak. Go, Imi. Lari, Imi, go. Inara, dia cari kita. Tak tahu siapa yang bersukan. Anak ke bapa. So let's Bapak yang tu our school's sports day bagi tahun 2020. Inara. I never thought I'd fly over my own state. Something about those city lights calling out my name. Mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old now welcome sound, the population getting by. Crossing that county line brings back the good old days. With the same old station on the side of that homegrown two-lane paradise. Watching that midnight sky you don't see in LA. This big world will always change, but the small town will stay the same. Dorang dah selesai acara penyampaian hadiah. So let's go. Ambil dorang. Tahniah. Jom. Ara dapat apa tu? Wah, Ara menang. Yeay, anak ibu menang. Tahniah Imi. Tahniah Inara. Yeay, let's go. Yang ini tak habis-habis dengan abang dia.
This big world will always change, but the small town will stay the same.